بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. اللهم نوينا التعلم والتعليم، التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله مرضاته قربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما لدني ومشرب الصافي الهاني يا وهاب يا غني. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sekalian daripada yang hadir, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu fil ula. Alhamdulillah, syukur kita ke hadratnya Allah tabaraka wa taala atas nikmat dipertemukan kita pada malam ini dalam majlis yang baik, satu perkumpulan yang baik. Dan mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi sebab-sebab kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Kerana tidak ada satu perkumpulan yang sangat mulia sehingga Allah muliakan perkumpulan tersebut dengan pengawasannya makhluk yang mulia, iaitu para malaikat. Malaikat majlisnya zikir, majlis ilmu. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menamakan majlis tersebut sebagai taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah gambaran-gambaran kepada kita betapa besarnya nilai pertemuan ataupun perhimpunan perkumpulan ini. Malaikat yang Allah hantarkan, disebut dalam sebuah hadis qudsi tentang ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ke bumi ini untuk mencari majlis-majlis ilmu, untuk mencari majlis-majlis zikir. Kemudian disebutkan pada riwayat ada perbicaraan malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu fil ula tentang siapa? Tentang mereka yang berada dalam majlis itu. Makhluk yang dimuliakan oleh Allah berbicara dengan yang maha mulia Allah tabaraka wa taala tentang siapa? Tentang orang yang duduk dalam majlis itu. Ya Allah. Kita hari ini duduk atas dunia, orang besar tak bicara pun tentang kita. Orang yang punya kedudukan, punya pangkat atas dunia ini tak cakap pun tentang kita. Tapi malaikat bicara tentang kita. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha berkata-kata. Ya Allah. Tentang kita yang berada di mana dalam majlis yang seumpama ini. Dibicarakan apa yang kita buat dalam majlis ini. Dibicarakan apa yang kita inginkan dalam majlis ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersaksikan makhluk yang mulia ini, bersaksikan para malaikat ini, bahawa mereka semua yang duduk dalam majlis itu diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tanya kepada Allah, "Ya Allah, ada orang datang dalam majlis itu tujuannya tak sama dengan orang lain. Dia ada hajat yang lain. Bukan nak cari kebaikan pun daripada majlis itu."
Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi dah beri keampunan kepada semua yang duduk dalam majlis itu, katanya Allah walahu qad ghafartu. Dan untuknya juga yang seorang tadi mari, bukan tujuan nak berzikir pun, bukan tujuan nak ngaji pun, bukan tujuan nak mencari kebaikan dalam majlis itu. Saja-saja datang mungkin nak bertemu dengan orang, mungkin ada hajat lain. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan dia ada hajat dunia. Katanya Allah walahu qad ghafartu. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Untuknya juga yang tak ada tujuan sama dengan orang lain pun dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka yang duduk dalam majlis yang seumpama ini adalah golongan yang tidak akan celaka siapa yang berada di sisi mereka. Ya Allah, hebat majlis ni. Pok kecil je waktu nilai majlis ilmu ni, nilai majlis zikir ni, kita duduk berkumpul untuk berzikir, kita berkumpul untuk mengaji ni, dia bukan kira ramah tak ramah. Nilai majlis itu kena dipandang oleh Allah dan para malaikatnya. La ilaha illallah. Atau dalam riwayat, halnya riwayat tersebut, untuk guru kami Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Jufri hafizahullah wa ra'ahu, beliau menceritakan tentang gurunya beliau, Almarhum Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar alaihi rahmatullah tabaraka wa ta'ala. Beliau dalam majlis macam ni, jadi beliau baca hadis ini. Jadi dalam majlis beliau ni ada orang Badui, Arabi, orang Badui ni orang, kalau kita macam orang asli, orang kampung, orang pendalaman, orang yang kurang pendedahan dia, cara pun agak kasar sikit. Mari duduk, Masya Allah, duduk sama dalam majlis. Jadi dia dengar riwayat ini, Al-Habib Muhammad bacakan riwayat ini. Dan kesudahan riwayat itu sangat menggembirakan. Kerana semua orang dalam majlis itu Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksikan para malaikat diampunkan dosa. Oh, dia pun seronok. Aku ni tak seberapa pun Allah ampun juga dosa. Okey, mari duduk dalam majlis itu. Dan Habib sambung dengan riwayat malaikat tanya kepada Allah. Malaikat tanya kepada Allah, ya Allah, ada seorang yang datang bukan tujuan dia sama dengan orang duduk dalam majlis. Jadi dia bila dengar riwayat ni, marah malaikat tu. Sibuk malaikat nak tanya balik buat apa? Allah dah beri ampun je lah. Tak payah nak tanya-tanya siapa nak mari, siapa tujuan. Mungkin juga dia tadi pun datang tak ada tujuan nak duduk dalam majlis pun. Mungkin ada sebab-sebab sehingga masuk sekali lah, ada masuk. Tapi seronok dia yang saja-saja masuk pun dapat keampunan. Malaikat tanya pula Allah, ada seorang jadi seolah-olah isyarat pada dia. Seolah-olahnya isyarat pada dia, hak masuk bukan tujuannya untuk berzikir, bukan tujuannya untuk mengaji. Malaikat ni dah Allah bagi ampun, dah bagi ampun lah, tanya buat apa lagi. Tapi berita tetap menggembirakan bila Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan walahu qad ghafartu. Untuk dia pun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah kurniakan kepada kita pertemuan dalam majlis ini. Ni sebaik-baik pertemuan. Kita boleh bertemu kat mana-mana pun kita boleh bertemu. Tapi pertemuan yang bernilai adalah pertemuan dalam majlis yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebaik-baik pertemuan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis kursi meletakkan nilai yang besar setiap daripada perhubungan yang dimaksudkan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu fil ula. Sehingga hubungan tersebut nanti akan diseru di yaumil mahsyar, diseru di hari akhirat. Ainal mutahabbina fiyya, mana orang yang dulu bercinta berkasih kerana aku. Ainal mutajalisina fiyya, mana dulu orang yang berkumpul berhimpun kerana aku. Ainal mutazawirina fiyya, mana dulu orang yang menziarahi antara satu sama lain kerana aku. Ainal mutabadzilina fiyya, mana orang dulu yang saling bantu membantu kerana aku. Dipanggil nanti di yaumul mahsyar. Ya Allah, mudah-mudahan kita beruntung boleh menjawabnya insya-Allah.
Kita harap waktu lah. Bila dipanggil kita boleh jawab. Ataupun kita kalau tak kuat nak menjawab kerana dosa yang banyak, mungkin ni ada kawan-kawan kita di sini. Waktu dia jawab, dia tarik sekali tadi. Saya dengan dia dulu duduk dalam majlis, ya Allah. Tak ada tujuan lain kerana Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu fil ula. Sehingga mereka itu berhak untuk mendapat kasih sayangnya Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sabdakan, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam sabdaannya Rasulullah di hadis qudsi, wajabat mahabbati. Berhak ini jaminannya Allah. Golongan yang pasti akan dapat kecintaannya Allah. Siapa yang berkasih sayang kerana Allah? Tak ada tujuan lain. Kasih dia pada saudaranya kerana Allah. Berkumpul kerana Allah. Ziarah menziarah kerana Allah. Saya malam tadi siapa? Tak ada lah kata maksud nak mari ke sini. Ustaz Syed Faiz tanya, malam esok free? Kata free je kata malam. Mari Sungai Buaya. Teringat kawan-kawan Sungai Buaya selama tak jumpa kata. Kita mari Sungai Buaya lah kata. Yang mudah-mudahan ada makna ziarah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tak lengkap dalam niatnya saya, mungkin niatnya semua yang hadir menjadi sebab Allah sempurnakan niat saya untuk kerana Allah Subhanahu wa taala pada ziarah ini. Yang mudah-mudahan kita sama-sama duduk dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu fil ula. Maka alhamdulillah. Saya tadi nak mari dengan saudara Kamaru, jazakallahu khair. Tanya kata, "Beb, malam ni kita ada tajuk nak bercakap," kata. Tak ada tajuk apa. Sebab tengok di poster tu tulis apa, istimewa. Dia kalau istimewa tu kita cakap tentang orang yang istimewa lah. Tak ada dah paling istimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tajuk kita ni istimewa. Istimewa bukan bersama dengan saya. Istimewa bila mana kita menghidupkan majlis kita ini tentang insan yang paling istimewa, Sayyidina Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi, yang menjadi sebab kita semua istimewa. Siapa sahaja yang mengistimewakannya, maka Allah istimewakan mereka itu di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Para as-sahabah ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in jadi istimewa kedudukan mereka di sisinya Allah Subhanahu wa taala kerana mereka ini adalah golongan yang paling sempurna mengistimewakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengistimewakan Sayyidina Muhammad dalam kehidupan mereka. Mengistimewakan Sayyidina Muhammad pada setiap urusan pekerjaan mereka. Mengistimewakan Nabi Muhammad dalam hatinya mereka. Sehingga disebutkan seorang daripada musyrikin ketika itu bila mana dihantar untuk mengintip Rasulullah dan para as-sahabah di Sulh Hudaibiyah, di peristiwa Hudaibiyah, maka beliau datang mengintip dan kembali kepada kaumnya. Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi balik pada kaumnya, beritahu, kata, aku pernah datang pada Raja Habsyah, aku pernah datang pada Raja Rom, Raja Parsi, Raja Habsyah, tetapi aku tidak pernah menemui rakyat yang paling memuja pemimpinnya sehebat sahabat Muhammad memuja Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa disebutkan dalam sebuah riwayat dengan lafaz, ma raaitu ahadan yuhibba ahadan ka ashabi Muhammadin Muhammada. Tidak aku telah melihat, mana tak pernah aku melihat seorang mencintai seorang sebagaimana cintanya sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wasallam. Bila melihat hebatnya pencinta, mengukur betapa agungnya yang dicinta. Pencintanya siapa? Para as-sahabah. Dan sangat luar biasa cintanya para as-sahabah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengukur kedudukan yang sangat istimewa Nabi Muhammad salawatu rabbi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sehingga disebutkan dalam, bahkan diriwayatkan di
di dalam Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih oleh Imam Bukhari alaihi rahmatullah tabaraka wa taala, dengan makna tidak Rasulullah meludah kahaknya, melainkan kahaknya itu disambut oleh sahabat dan disapu ke wajah mereka. Wahum yatagatalun, mereka itu hampir berbunuh-bunuhan, maknanya berperang, balah antara satu sama lain semata-mata untuk merebut air kesan wuduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada riwayat yang lain menyebutkan mereka yang tak sempat nak ambil kesan wuduk tu mengambil balal daripada tu basahan wuduknya Rasulullah yang ada pada tubuh sahabat, ambil tapu pada mukanya. Tidak Rasulullah berkata-kata melainkan mereka tunduk mendengarnya. Dan tidak ada perintah datang daripada Rasulullah melainkan mereka terlebih dahulu akan menjunjungnya. Ini mereka para as-sahabah ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in mengistimewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itulah perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu fil ula. Al-Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafiz menyebutkan dalam rangkap Maulid Ad-Dhiya'ul Lami' tentang perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencintai, mengagungkan, memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa bihubbihi wa bidhikrihi wan nasri wat tawqir rabbul arsy qad awsana. Hakada, cinta kepada Rasulullah, menyebutnya Rasulullah, apa lagi, mengagungkan Rasulullah, memuliakan Rasulullah adalah wasiat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu fil ula. Lengkapnya keimanan seseorang bila mana dalam hatinya mengagungkan. Sebab iman diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi. Apa difirmankan dalam Al-Quranul Karim, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida." Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan Rasulullah bil huda, dengan petunjuk. Maksud petunjuk di sini adalah sebab petunjuk. Sebab petunjuk tu Nabi Muhammad, tak ada orang lain dah. Ada orang kalau dia punya agama, dia punya iman tapi menafikan sebabnya, ini tidak akan ada bukan tidak akan ada kesempurnaan iman, bahkan batal kesempurnaan iman. Atau kalau kita lihat, luar biasa katanya Syekh Abdullah Al-Jumbawi alaihi rahmatullah tabaraka wa taala dalam matan Pati Faridah, apa beliau menyebut dengan makna pada lafaz kalimah la ilaha illallah. Luar biasa kalamnya beliau. Dengan mana beliau mengatakan kita ni bila menyebut la ilaha illallah, hati ni dah masukkan Muhammad Rasulullah. Kalau tak sempurna la ilaha illallah. Itu orang yang beriman, orang yang dimuliakan dengan Islam, yang muliakan dengan syahadah, itu tidak akan sempurna syahadah melainkan Muhammadur Rasulullah. Belum disebut lagi saat menyebut la ilaha illallah, dah lalulah dalam hati ni. Dalam hati ni dah tuju dah Muhammadur Rasulullah. Kerana tanpa Muhammadur Rasulullah kita tak akan bertemu la ilaha illallah. Boleh bertemu la ilaha illallah tanpa Muhammadur Rasulullah lah. Tanpa utusannya Allah kita bertemu dengan makna pengesaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak. Melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kerana itu mereka para as-sahabah menta'zimkan Nabi Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dan kita masya-Allah berada pada tahun 1447 Hijrah. Kita berada di awal-awal Muharram, yang dikenang pada peristiwa tahun baru ini, tentang hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan titik kegemilangan kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita biasa dengar lagu hijrah kan, lagu hijrah gimana? 1 Muharram detik permulaan.
Dia bukan kesudahan hijrah itu, baru mula tu. Itu permulaan keagungannya Islam, permulaan kepada kegemilangannya Islam, daripada korbannya Rasulullah dan korbannya mereka para as-sahabah ridwanullahu ta'alaihim ajma'in. Subhanallah. Yang tertarik lagi Al-Faqir, bila mana disebutkan rupanya bila tahun 1400 dia ada teman-teman kita, dia buat kajian, insya-Allah luar biasa. Buat kiraannya bila kita dah masuk 1447 Hijrah ini, kerana ia dihitung daripada hijrahnya Rasulullah, maka dicampur dengan umurnya Rasulullah sebelum daripada hijrah. Kira-kira kita di tahun ini berpisah daripada kelahirannya Rasulullah selama 1500 tahun. 1500 tahun kita berpisah jarak. Kita berpisah jaraknya waktu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang apa yang kita nak lihat di situ, betapa mulianya Rasulullah walaupun jarak masa yang terlalu jauh memisahkan kita, tetapi dia masih subur seolah-olah dia bersama dengan kita. Ini Sayyidina Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sehingga ke 1447 Hijrah kita masih lagi, bahkan di dunia ini masih lagi belum luput untuk memperingatkan kepada kita tentang peristiwa agung hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok dulu Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Mashhur Al-Adani alaihi rahmatullah tabaraka wa taala sering menyebut dalam kalamnya beliau, nahnu min ummatil munasabah. Kita ini adalah di kalangan umat munasabah. Ni maknanya umat yang ada musim-musim tertentu untuk membangkitkan ruh keimanan kita. Dan kebangkitan ruh keimanan kita tiada lain melainkan ia dihubungkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada musim peringat tentang hijrahnya Rasulullah. Musim peringat tentang Isra' Mi'rajnya Rasulullah. Musim peringat tentang kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini musim-musim itu selalu kita dalam tahunan kita. Yang menjadi sebab di ketika kita malal, di ketika kita rasa lesu dengan iman ini, sentiasa disegar-segarkan kita dengan musim-musim ini melalui peringatan tentang Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu musuh-musuh dia tahu ini kunci. Kunci kebangkitan roh agamanya kaum muslimin umatnya Rasulullah. Dan itu dilagakan kita dengan pandangan-pandangan yang pelik-pelik. Oh ini mana ada hijrah Rasulullah bulan Muharram, hijrah Rasulullah kan mula Safar sampai Rasulullah ke Madinah kan pada bulan Rabiul Awal. Tak ada kaitan mula. Orang sibuk bulan Muharram ini Syiah kerana bulan Muharram itu berlaku peristiwa pembunuhan Sayyidina Husain. La haula wala quwwata illa. Mari Isra' Mi'raj ini bid'ah. Mari Maulidur Rasul ini bid'ah. Tujuannya apa? Tujuan nak luputkan kesegaran iman. Bila mana roh tidak ada hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang dulu tertikkan kita di musim ini. Ada je musim-musim untuk mengingatkan kita tentang baginda Rasul sallallahu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi. Itulah mandian kesegaran kita, agar kita dapat melangkah di ketika kita lesu, balik semangat kita bila mana berhubung dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lagi kan sahabat lesu mereka itu bila mana tak bertemu dengan Rasulullah. Kita dengar tentang Sayyidina Thauban. Sayyidina Thauban ini sehingga jatuh sakitnya beliau alaihi ridwanullah tabaraka wa taala, sehingga jatuh sakitnya beliau kerana terlalu memikir macam mana nak duduk nanti dalam syurga tanpa boleh duduk dengan Rasulullah. Duduk dalam syurga ni bukan cerita duduk dalam neraka, cerita duduk dalam syurga. Tapi duduk dalam syurga tak ada Rasulullah. Duduk atas dunia ni pun
Yang berpisah dengan Rasulullah tu daripada 5 waktu je, bukan lama pun, daripada lepas waktu subuh tidak pisah sekejap. Rasulullah balik, dia pun balik. Nanti Zuhur datang balik. Senggang waktu tu pun dah merana sangat dah. Jadi bagaimana nak duduk dalam syurga nanti? Tak ada Rasulullah. Kerana Rasulullah pasti duduk di tingkatan yang tinggi. Kerana dia kekasihnya Allah. Baginda kekasihnya Allah. Sudah pasti tidak ada ruang. Tidak ada ruang kedekatan dengan Rasulullah. Jatuh sakit kerana memikir tu. Bukan memikir. Kita ni memikir masuk syurga, masuk neraka pun tak jatuh sakit. Memikir hal kita ni tak tahu lagi ni masuk syurga, masuk neraka. Tak sakit pun kita. Makan sedap je lagi. Ni belum confirm lagi masuk syurga. Sahabat mikir dalam syurga dah tu tapi tak duduk dengan Rasulullah, jatuh sakit. Ya Allah. Hingga digembirakan khabar kepada kita melalui fikir risaunya Sayyidina Thauban radhiyallahu ta'ala. Kegembiraan untuk siapa? Untuk kita. Bukan berhenti kegembiraan tu hanya pada Sayyidina Thauban. Bila tanya kepada Rasulullah tentang hal tersebut, mengadu Rasulullah tentang hal tersebut, Rasulullah tak ada nak jawab sehingga turunnya ayatnya Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Jaminannya Allah, siapa yang beriman pada Allah, yang taat pada Allah, taat pada Rasul, akan bersama dengan mereka, bersama dengan para nabi, bersama dengan para siddiqin, bersama dengan syuhada, bersama dengan salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Kalau kita berteman dengan mereka waktu di dunia ini, insya-Allah nanti di akhirat berteman dengan mereka. Ini jaminan. Jaminan kebersamaan. Artinya Rasulullah, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang paling dicintainya. Mengukur hal kecintaan kita atas dunia ini kepada siapa? Kalau kepada Rasulullah, jangan bimbang nanti bersama dengan Rasulullah. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Wallah ma farahna ba'da al-Islam." Demi Allah, kami ni tak pernah, sahabat-sahabat tak pernah rasa gembira lagi selepas daripada gembiranya kami dengan Islam, dengan Al-Quran, sebagaimana digembirakan kami dengan hadis ini. Hadis apa? Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Katanya Sayyidina Anas, aku cinta Rasulullah, aku cinta Sayyidina Abi Bakar, aku cinta Sayyidina Umar untuk bersama dengan mereka dalam syurganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walhal, kalau Sayyidina Anas kata aku cinta Rasulullah, dah cukup. Tapi Sayyidina Anas pun rasa bimbang. Kok cintanya tak sempurna kepada Rasulullah, tumpang atas cintanya kepada Sayyidina Abi Bakar, cintanya kepada Sayyidina Umar. Dan itu dituntut kepada kita cinta kepada mereka, pewarisnya Rasulullah di kalangan para ulama, para salihin. Kerana mungkin sahaja cinta kita ini tak sempurna kepada Rasulullah, tapi oleh kerana kecintaan kita ada kepada mereka yang mengajar kita cinta kepada Rasulullah, kita dapat bersama dengan mereka. Kerana bersama dengan mereka, bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakada. Tambah kita duduk di zaman-zaman yang orang sangat kritikal pandangan terhadap para ulama, para salihin. Ini satu musibah yang sangat besar. Jadi buat musuh. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takuna khamisan fatuhliku au fatahliku. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, katanya Rasulullah, jadilah kamu orang alim. Tak boleh jadi orang alim jadi muta'alliman, jadi orang yang menuntut ilmu dengan orang alim. Nak menuntut ilmu pun tak dah. Jadi mustami'an, orang yang dengar ilmu. Sibuk lagi, tak dang lagi. Jadilah muhibban, orang yang cinta kepada ilmu, cinta pada majlis ilmu, cinta kepada orang yang berilmu. Ni hak ngasuk sekali dah ni, cinta. Tetapi ia merupakan apa? Merupakan
sesuatu yang sangat memberi keberuntungan dengan cinta itu. Ya, katanya Rasulullah, wala takuna khamisan. Jangan jadi golongan yang kelima. Cukup sampai pak ni. Paknya jadi orang alim, jadi orang menuntut ilmu, jadi orang mendengar ilmu, jadi orang cinta kepada ilmu, cinta kepada orang berilmu. Ini empat golongan je Nabi suruh. Jangan jadi golongan kelima. Siapa golongan kelima? Dahlah tak alim, ngaji pun tak boh, dengar pun tak boh, benci pula pada majlis ilmu. Buat musuh pula dengan orang berilmu. Buat balah dengan ulama, buat balah dengan orang saleh. Ada apa kesudahannya? Fatahliku, akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu fil ula. La ilaha illallah. Bahkan binasa pertamanya apa dia? Tak cerita binasa nanti dia azab begitu. Itu memang hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akibat yang akan ditetapkan oleh Allah. Tapi kebinasaan yang pertama yang mereka hadapi di ketika itu bila jadi golongan kelima adalah apa? Adalah mereka yang duduk ataupun dihina dengan kejahilan, tak nak mengaji, tak nak dengar ilmu, bahkan kebenciannya kepada orang berilmu itu merupakan bala kebinasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa dia steady. Balah dengan ulama, balah. Kemudian itu kebinasaan dia. Sehingga tawaduk tidak ada dalam hati. Duduk atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala, sedang mereka yang berjalan di atas muka buminya Allah dalam keadaan sombong adalah golongan yang dilaknat oleh Allah Tabaraka wa taala. Dalam Al-Quran bagaimana pesanannya Luqmanul Hakim kepada anaknya, wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan atas muka bumi ini dalam keadaan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa taala tidak cinta, dengan mana Allah benci kepada orang yang berjalan atas muka bumi ini dengan kesombongan dia. Sombong itu. Sombong kerana tidak ada tawaduk kepada ilmu, tidak ada tawaduk kepada majlis-majlisnya ilmu. Maka itu ajarannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nak menjadi cerita kepada kita. Beruntungnya kita kena punyai Nabi Muhammad. Segala apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad pada sirahnya itu menjadi penguat dalam hati kita. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Setiap apa yang kami kisahkan daripada pengkisahan para rasul terdahulu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Ma nuthabbitu bihi fuadak adalah apa yang nak diperkuat, bagi tetap dalam hati kamu. Hati siapa? Hati Nabi Muhammad. Dalam Al-Quranul Karim Allah cerita tentang 25 rasul. Cerita tentang orang saleh, Ashabul Kahfi. Cerita tentang Luqmanul Hakim. Cerita tentang Sayyidatina Maryam. Dalam Al-Quranul Karim diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah-kisah ini menjadi penguat kepada hatinya Rasulullah. Sumber penguat bagi hati kita umatnya Rasulullah adalah sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil khusus kita di dalam peristiwa hijrahnya Rasul sallallahu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ada satu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimun man salima akhihi al-muslim min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara an ma naha anhu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya muslim, katanya Rasulullah, adalah orang yang selamatkan saudara muslimnya itu daripada lisan dan tangannya. Mana tangan tak khianat dia, tangan tak menyakitinya, lisan tak menyakitinya. Ini persaudaraan muslim yang sebenar. Ini sebenar-benarnya muslim. Seorang muslim itu yang kalau dia benar muslim, saudaranya rasa selamat dengan dia.
Kan, kalau saudara tengok muka dia pun dah rasa dah rasa terancang, itu bukan Muslim yang benar. La ilaha illallah. Kan ada kawan-kawan kita kan. Ada kawan-kawan kita kadang dia nak pergi dekat dengan satu orang tu tak berani sebab takut kena bahang nanti. Yang kita ni membahang orang atas nama gurawang. Haula wala quwata illa billah. Nak bergurau membahang orang. Masuk bergurau. Rasulullah ada mizahnya Rasulullah. Ada gurawang Rasulullah, bahkan dirakamkan dalam kitab. Al-Imam At-Tirmidzi letak satu bab dalam Syama'il Muhammadiyah tentang sifat mizahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat apa dia panggil, sifat guraunya Rasulullah. Tapi akan terlihat di sana gurawangnya Rasulullah tak ada menyakiti orang. Selain daripada gurawangnya Rasulullah benar, tak ada bohong, apatah lagi nak menyakiti orang. Gurau ni kalau bohong, nipu, cerita gajah terbang wala tak menyakiti hati orang tapi jadi makruh. Walaupun tidak haram menjadi makruh, perkara sia-sia. Cerita suruh orang ketawa, nak suruh orang suka. Cerita macam-macam, cerita pelik-pelik. Kan, jumpa rimah ada sayap lah kan. Nak suruh orang suka. Sia-sia jadi makruh. Apatah lagi bohong, menyakiti hati orang. La ilaha illallah. Kita ni bila gurau, apa benda maksud dia? Kita nak seronok. Itu gurau. Bila orang duduk dengan Rasulullah, seronok dengan gurawang Rasulullah. Rasulullah seronok, dia pun seronok dengan Rasulullah. Kita kadang bergurau, kita seorang seronok. Hok kita gurau tu sakit hati. Tu gurau apa kita? Tu bukan gurau. Ha. Kita bukan main suka. Dia kena faham. Dia kecil hati, tu bukan gurau namanya. Tu menyakiti hati orang. Hukumnya berdosa, haram hukumnya. Kalau Muslim begitu. Muslim ni saudara ni akan rasa tenang dengan dia, rasa selamat dengan dia. Itu Muslim yang benar. Wal muhajir, orang yang benar berhijrah itu adalah orang yang menghijrahkan dia daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu fil ula. Hakada. Maka kerana itulah hijrah sebagaimana yang dipersembahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kita lihat di sana itu bagaimana kesabarannya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menjunjung perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana korbannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam demi untuk mengagungkan agamanya Allah tabaraka wa taala jalla jalaluhu fil ula. Namun kita melihat atas makna hijrah. Hijrah ni kalau nak cerita, dia punya episod cerita je sangat luar biasa kan. Itu mana cerita sisi Sayyidina Abu Bakarnya, mana sisi cerita Sayyidina Alinya, bagaimana sisi perjalanannya, bagaimana golongan muhajirinnya, bagaimana golongan ansar yang menantinya. Subhanallah. Satu episod perjalanan yang sangat mengagumkan kita, yang sangat membangunkan hati kita. Namun kita nak lihat di sana satu kehebatan hijrah ini adalah setiap mereka yang mengambil bahagian untuk berhijrah ataupun meletakkan hijrah ini sebuah keutamaan bagi diri mereka adalah semata-mata untuk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah satu hadis yang berkait dengan niat itu menceritakan tentang peristiwa hijrah. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amalan itu bermula dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amalan itu diukur bergantung dengan apa yang diniatkan dia. Dia niat apa? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuluh fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya itu kerana Allah dan Rasulnya, maka dia dapat Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih.
Nabi SAW bicarakan tentang niat dalam gambaran peristiwa hijrah. Siapa yang hijrahnya untuk dunia, ada mereka yang hijrah. Hijrah sama dengan Rasulullah. Hijrah juga daripada Mekah ke Madinah, tapi nak bisnes. Oh, dia punya bisnes ni macam di Madinah ni boleh buka cawangan besar lagi. Dapat tak? Ya, dia dapat. Ada itu seorangnya berhijrah kerana nak kahwin. Ada seorang wanita yang hijrah bersama dengan Rasulullah yang dia suka. Maka kata wanita itu, kalau benar dia kamu nak pada aku, maka hijrah ke Madinah. Jadi dia hijrah ke Madinah kerana apa? Dia hijrah ke Madinah kerana wanita itu. Maka apa yang dia dapat? Sampai ke Madinah, boleh kahwin. Boleh kahwin, tapi dapat Allah dan Rasul. Tak dapat kedekatan dengan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beruntung bila mana mereka ini meletakkan maksud hijrah, walaupun diri mereka belum langkah hijrah lagi, tapi mereka dah dapat kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling mahal. La ilaha illallah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di ketika semua orang dah hijrah, sahabat ni dia punya perangai luar biasa. Bila datang satu je perintahnya Rasulullah tentang hijrah, Rasulullah perintahkan hijrah. Jadi mereka ni seronok, sehingga berbaki di antara mereka yang belum hijrah ni rasa meluak-luak hati nak berhijrah. Bukan kerana soal pergi ke Madinah, kerana ini perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka takut, tak boleh nak tunaikan perintahnya Rasulullah, tak terpilih untuk tunaikan perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau ikut Rasulullah dapat perintahnya hijrah dan memulainya hijrah di hujung bulan Safar. 7 ataupun 29 Safar. Kemudian perjalanan sampai ke Madinah pada 12 Rabiul Awal. Kaitan bulan Muharram adalah azam hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada bulan Muharram adalah bulan pertama yang diletakkan dalam takwim hijrah oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu di waktu pemerintahannya beliau. Maka antaranya Sayyidina Abu Bakar bimbang, kita ni aku tak hijrah lagi ni. Orang lain dah laksanakan perintahnya Allah, perintahnya Nabi Muhammad. Seronok melaksanakan perintahnya Rasulullah. Dan rasa bimbang kalau tak boleh nak tunaikan perintahnya Rasulullah. Maka beritahu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, orang dah hijrah dah ni, saya macam nak hijrah juga ni." Katanya Rasulullah, nanti dulu. Aku masih menunggu perintahnya Allah untuk hijrah. Kalau ikut Sayyidina Abu Bakar ni, dia nak mengutamakan perintahnya Rasulullah. Sahabat-sahabat lain semua dah hijrah. Kerana melihat melaksanakan perintahnya Rasulullah adalah bahagian jalan kedekatan dengan Nabi Muhammad. Jadi dia pun nak menunaikan. Tapi bila Rasulullah kata nanti dulu, dia dahulukan perintahnya Rasulullah nanti dulu ni. Tak ada orang berkata, tak boleh lah, orang lain semua pergi lah, ke Umar dah pergi, Osman dah pergi, saya seorang ni tak pergi. Tak ada. Rasulullah kata nanti dulu. Ya akhir Rasulullah, nanti dulu. Rasulullah kata aku tunggu perintah. Ya akhir. Walau ketika itu dia tak tahu lagi dia terpilih tak terpilih. Sehinggalah pada waktu yang orang lain tak keluar, waktu biasa Rasulullah pun tak keluar, waktu itu Rasulullah datang dengan pakai toy lasai. Rasulullah buku kepala dia agar tidak dilihat. Datang Rasulullah pada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tengok, Rasulullah mari waktu gini, orang tak mari rumah orang ni. Rasulullah pun tak pernah mari waktu gini. Ni ada hal penting ni. Rasulullah beritahu, tadi Jibril datang beritahu, ada orang malam ni nak bunuh aku. Ada malam ni orang nak bunuh aku. Dalam riwayat sirah disebutkan apa? Pembesar musyrikin ni siapkan wakil daripada setiap kabilah itu seorang dengan pedang yang tajam untuk sekali tetap dia kepada Rasulullah supaya tak kena kisas. Ini ramai-ramai buat kerja.
Jadi tak perasan siapa yang bunuh. Beritahu kepada Sayyidina Abu Bakar, dan aku diperintahkan untuk hijrah. Allah pilih kamu untuk jadi teman aku. Nangis Sayyidina Abu Bakar. Kita ni kalau menangis, ada sebab dia. Bila Rasulullah beritahu khabar tu, kita pun mungkin menangis atas sebab dia apa. Sebab macam mana aku nak ikut orang kena buru ni. Ini orang yang diburu untuk dibunuh. Silat-silat kepala aku pun melayang. Nak kena tinggal keluarga lagi ni. Tapi Sayyidina Abu Bakar menangis kerana Allah pilih dia untuk teman kekasihnya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu fil ula. Kata je riwayat kata Sayyidatina Aisyah, riwayat kata Sayyidatina Asma. Katanya mereka pada bahawa aku tahu ada orang terlalu gembira pun boleh menangis. Mana Sayyidina Abu Bakar terlalu gembira dipilih untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit pun dalam hati Sayyidina Abu Bakar tidak timbul rasa bimbang, rasa risau atas diri dia. Di ketika Rasulullah diburu oleh kaum musyrikin, dia tak bimbang atas diri dia. Dia teman Rasulullah ni. Dia tak bimbang atas diri ni. Yang dia bimbang atas dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam riwayat hatta almarhum Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti alaihi rahmatullah tabaraka wa taala dalam fiqh sirah membahaskan riwayat ini tentang bagaimana Sayyidina Abu Bakar di kegelapan malam mereka berhijrah dan mereka memilih jalan yang orang tak lalu nak pergi ke Yathrib. Jalan yang sulit, jalan yang sembunyi. Gelap sangat. Jadi Sayyidina Abu Bakar di kegelapan itu dia tidak risaukan tentang diri, dia risaukan tentang Nabi Muhammad. Sehingga terlihat beliau itu sekejap jalan ke depan, sekejap jalan ke belakang, sekejap jalan tepi kanan kiri. Pusing gitu. Sehingga katanya Rasulullah, tenang-tenang wahai Abu Bakar. Kamu ni mencetak tetu arwah sangat ni guna cerita ni kata. Dia kata tak boleh Rasulullah. Aku ni bila rasa bimbang, keadaan gelap sangat ni. Bila aku rasa khawatir, musuh datang daripada depan, aku duduk di depan. Tiba aku khawatir musuh mari daripada belakang, aku beralih ke belakang. Tiba aku khawatir pula musuh mari mungkin daripada kanan, pindah kanan pula, pindah kiri pula. Pergerakan aku mengikut rasa khawatir aku tentang musuh datang yang mengancam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar di ketika musuh datang itu tubuh aku jadi perisai utamanya. Ini makna kedekatan yang Allah kurniakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sehingga Sayyidina Abu Bakar Allah Subhanahu wa taala rakamkan sebagai sahabat di dalam gua itu. Idhumal fil ghar, yang disebut dalam Al-Quran, dua orang itu duduk dalam gua. Qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, dan telah berkata kepada sahabatnya. Telah berkata siapa? Telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Siapa yang sebut sahabatnya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abu Bakar? Allah sebut dalam Al-Quran. La tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Di ketika sebab wafatnya Rasulullah, angkat Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, timbul dia bukan perselisihan, adu domba di kalangan mereka yang tak jujur daripada kaum munafikin, orang munafik. Adu domba. Pelantikan Sayyidina Abu Bakar tidak disetujui oleh ahli keluarganya Rasulullah. Tidak disetujui oleh Sayyidina Ali. Ada Sayyidina Ali Sayyidina Ali menguruhkan jenazahnya Rasulullah, tak terlibat dalam pelantikannya Sayyidina Abu Bakar yang berlaku di Thaqifah Bani Sa'adah. Adu domba supaya bermusuh. Sayyidina Ali naik ke mimbar beritahu apa? Siapa lagi yang lebih layak untuk dilantik menggantinya Rasulullah kalau bukan orang yang Allah sebut dalam Al-Quran sebagai sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau benar menjunjung Sayyidina Ali, maka mesti memuliakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu.
Itu manhaj kita ahli sunnah wal jamaah seumpama itu. Dalam kita memuliakan Sayyidina Ali, dalam kita memuliakan ahli keluarganya Rasulullah, adalah dengan memuliakan mereka para as-sahabah ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in, dengan tidak ada seorang pun di kalangan mereka direndahkan. Wabil khusus Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga kata Sayyidina Ja'far As-Sadiq alaihi ridwanullah tabaraka wa ta'ala, zuriatnya dari ulama yang merupakan zuriat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Ja'far As-Sadiq dengan penuh bangga, aku ni dilahirkan daripada Sayyidina Abi Bakar sebanyak 2 kali. Kerana mak dia daripada keturunan Sayyidina Abi Bakar, nenek dia pun daripada keturunannya Sayyidina Abi Bakar. Rasa bangga berketurunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau benar menjunjung ahli keluarganya Rasulullah, mesti memuliakan para as-sahabah, dan tidak benar atas nama menjunjungnya Rasulullah tapi merendahkan kedudukannya para as-sahabah radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in. Begitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Dan di ketika yang sama, bagaimana Allah berikan kedekatan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu, di ketika Rasulullah pun dah hijrah, Sayyidina Abu Bakar pun dah hijrah, Sayyidina Ali tak boleh hijrah lagi. Namun Sayyidina Ali diberikan kedekatan dengan Rasulullah melalui korbannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah kata, Ali tak boleh hijrah lagi, kamu kena tunggu rumah sebab ada barang-barang amanah yang belum diambil, kamu kena uruskan sampai selesai. Dan ada beberapa daripada golongan wanita yang ditinggalkan di Mekah lagi, kamu kena jaga dulu. Ya, akhir kata Sayyidina Ali, bila mana Rasulullah kata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, boleh ke kamu, ni Rasulullah tanya kepada Sayyidina Ali dengan mana, boleh ke kamu gantikan tempat pembaringan aku malang ni, orang nak bunuh aku ni. Kalau gitu Rasulullah cari orang lain je lah. Benda kita ganti tempat tidur, orang nak kena bunuh. Hati Sayyidina Ali, bahkan diambil selimutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelimuti tubuhnya beliau, agar yang nak bunuh tu tak tahu siapa yang gantikan, agar yang nak bunuh itu tahu ini Rasulullah, biar dia tetapnya Sayyidina Ali. Bahkan kata Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani alaihi rahmatullah tabaraka wa ta'ala, orang yang pertama menjual diri dia untuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu ta'ala. Seawal umur belasan tahun, 16-17 tahun ketika itu umurnya, beliau beri nyawanya untuk Nabi Muhammad sallallahu rabbi wasallamu alaihi wa ala alihi wasallam. Katanya sebagian ulama, kalaulah malam tu yang nak bunuh tu tak cek betul-betul siapa ni tidur ni, maka habis riwayat Sayyidina Ali. Walaupun tak hijrah dengan Rasulullah, tapi ketaatannya pada perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan jalan kedekatan dengan Rasul sallallahu rabbi wasallamu alaihi wa ala alihi, yang kita nak memahami makna itu di dalam peringatan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sahaja daripada sudut kehidupan kita, keutamaan kita adalah Nabi Muhammad. Apa yang menggembirakan Rasulullah itu keutamaan kita. Atau apa yang menjadi sebab redha-Nya Rasulullah itu keutamaan kita. Kadang-kadang kita rasa, tak boleh ni, aku ada hak itu. Seperti apa? Seperti mungkin kita disakiti, menyebabkan hati kita luka, dan kita boleh membalasnya, dan kita patut membalasnya, kita punya hak untuk membalasnya, tetapi tak menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana duduk pilihan kita? Kalau benar hijrah peringatannya itu
meresapi akan maknanya dalam kehidupan kita. Kalau benar hijrah itu meresapi maknanya dalam kehidupan kita, maka Nabi Muhammad lebih utama. Rasulullah tak suka dibalas keburukan itu dengan keburukan. Rasulullah lebih gembira kalau keburukan itu dibalas dengan kebaikan. Walaupun hati kita terluka, walaupun kita rasa terzalim, walaupun rasa sakit hati ini tak. Tapi kegembiraan Nabi Muhammad kita utamakan dulu. Itu katanya ulama ada, nak buat Nabi gembira, maafkan semua orang yang menzalimi kamu. Walaupun sakit dalam hati, lafazkan kemaafan itu di lisan kita, bahagian hati serahkan kepada pemilik hati, Allah Tabaraka wa Ta'ala Jalla Jalaluhu fil ula. Dan itu keutamaan kita. Siapa yang kita nak utamakan di ketika kita melakukan pekerjaan, siapa yang kita nak utamakan di dalam muamalat kita, siapa yang kita nak utamakan daripada sudut perkara yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Nak makan, nak utamakan siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ajar apa tentang makan? Baca bismillah, basuh tangan, mula makan dengan tangan kanan. Akhir. So Nabi Muhammad dah bersama dengan kita. Nak masuk bilik air, keluar bilik air, siapa nak utamakan? Nabi Muhammad. Bukan kita punya ketik-ketik nak kecing itu kita nak utamakan. Kita nak masuk bilik air, sakit perut, kita nak utamakan sakit perut kita, nak utamakan ketik-ketik kita ni, utamakan Nabi Muhammad. Dengan makna apa? Masuk dengan kaki kiri. Sebelum masuk dengan doanya. Utamakan Nabi Muhammad, bukan utamakan sakit perut kita. Utamakan Nabi Muhammad. Sempat capai tuala apa semua, cetong kami letak atas kepala. Utamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna kebersamaan yang kita nak suburkan di dalam kehidupan kita atas makna hijrahnya mereka, orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jarak memisahkan kita jauh, bukan menjadi penghalang kita untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Dan kita sentiasa dekat dengan Nabi Muhammad. Bayangkan 1500 tahun daripada kelahirannya Rasulullah. Jauh sangat waktu memisahkan kita, tapi kita sebut lagi tentang Nabi Muhammad. Kita bercakap lagi tentang Nabi Muhammad seolah-olah hijrah tu berlaku semalam. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua, insya-Allah. Allah jadikan kita sentiasa diberikan taufik, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur langkah kehidupan kita ini dengan mengutamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada segenap perkara. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dalam hati kita untuk menterjemahkan kecintaan yang benar terhadap kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita sesama kita dengan penyatuan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perkuatkan ikatan Aus dan Khazraj, hati-hati mereka menjadi Ansar, menjadi kekuatan hati-hati mereka di antara Ansar dan Muhajirin yang digembelengkan untuk membantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangunkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ikatan itu Allah tak leraikan dalam hati-hati kita. Dengan apa jua sebab, dengan apa jua ideologi, dengan apa jua kata-kata, dengan apa jua pemahaman, tak akan memisahkan kita. Walau sejurang mana pun perbezaan, hati kita ini tetap akan kuat dengan penyatuan pada kalimah agung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahyina biha wa amitna biha ونبعث بها إن شاء الله من الآمنين حققنا بها في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا وأصلح أمورنا وأصلح أمور جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. Ya Allah, perbaikkan urusan kami, perbaik urusan saudara-saudara kami, perbaikkan urusan kaum muslimin seluruhnya pada semua perkara yang dihadapkan kepada mereka, khususnya kepada saudara-saudara kami di Palestin, saudara kami di Gaza, ya Allah, saudara-saudara kami yang disakiti sehingga luka kesakitannya mereka itu Engkau tempiaskan kelukaan dalam hati kami, ya Allah. Yang mampu daripada kami adalah titipan doa untuk mereka,
sebagai bukti hati kami tidak pernah berpisah dengan mereka. Jadikanlah ya Allah gugurnya mereka dalam perjuangan mereka mempertahankan kesucian Baitul Maqdis, kesucian Masjidil Aqsa. Jadikanlah ya Allah gugur mereka, gugurnya di barisan syuhada di hadapan-Mu ya Allah. Jadikanlah penantian mereka pada hayatnya mereka yang berbaki sebagai mujahidin di jalan-Mu ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Ya Dzal Jalali wal Ikram, jadikanlah titipan doa kami saat ini, amin kami saat ini, munajat kami saat ini bukti hati kami tidak pernah terpisah dengan mereka untuk kami berbangkit bersama dengan mereka di hadapan orang-orang yang mulia di sisi-Mu ya Rabbal Alamin, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami serahkan urusan musuh-musuh-Mu kepadamu ya Allah. Hukum mereka dengan hukuman yang akan memberi baiknya keadaan kaum muslimin ya Allah. Ya Rabbal Alamin, segerakan bantuan-Mu kepada seluruh kaum muslimin, seluruh pada saudara-saudara kami ya Allah. Ya Rabbal Alamin, perkuatkan hati mereka di ketika teruji mereka dengan kehilangan anak-anak, teruji mereka dengan kehilangan harta benda, teruji mereka dengan keadaan-keadaan yang menyukarkan. Kuatkan hati mereka ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang maha kuat, Engkau yang maha memujuk, Engkau yang maha memberikan ketenangan. Ya Rabbal Alamin, perkuatkanlah hubungan kami semua yang Kau pilih duduk bersama dalam majlis ini. Jadikanlah majlis ini sebagai sebab penyambungan majlis kami di taman syurga yang sebenar bersama dengan penghias syurga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Innaka akramal akramin wa ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum, mohon ampun dan maaf atas kekurangan dalam sikit sebanyak perkongsian, mudah-mudahan qabul insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.